Astaga. Ais muda ni. Sekali aku baling dengan selipan ni baru tahu. Oh, sudahlah, Ji. Nasib baik tu ada. Saya sabar tu kalau tidak menyembuh dia kat sini. Kuhlu kihilik tak haba-haba dibuatnya. Tahu aku budak orang tu kan kerja dengan Leong. Kerja apa tu? Jual dadah tu. Jual dadah. Ish, kamu ni Haji. Umrah dah 2-3 kali. Haji pun kamu dah pergi. Tapi perangai tak berubah langsung. Suka sibuk hal orang lain. Saya tu bukanlah macam itu sangat. Saya cuma nak Tok Ketua ambil berat hal kampung kita ni. Selama ni aku tak ada ambil berat tentang hal kampung kita ni. Aku ni, selagi tak nampak depan mata aku tak suka menuduh hal orang lain ni. Jadi, kau nak aku buat apa sekarang? Ambil tahulah tu tentang kampung kita ni. Janganlah dibiarkan saja. Yalah, aku akan tengokkan tingkah laku budak-budak tu. Puas hati? Dah, aku nak balik. InsyaAllah kita jumpa kat surau nanti. Satu. Aliong bagi tahu aku dia suruh korang semua pergi tempat dia. Ini apa? Suzy, kau ikut aku. Zul, aku nak kau kemas tempat ni supaya bersih. Supaya tempat ni tak nampak macam mana orang duduk. Pastikan semua pintu-pintu berkunci. Lan, kau jaga gudang ni. Apa-apa cari aku. Telefon. Faham? Faham, Bos. Satu. Aku ada kerja sikit lagi. Aku kena simpan barang-barang ni semua. Kau gerak dulu lah dengan Fendi dan Apai. Zul boleh hantar aku kan? Tak payah. Kau ikut aku je. Dia boleh buat kerja kat sini. Tak apa, Suzy. Kau ikut Satu. Biar aku kemaskan semua ni. Dah, jom. Jom. Kau selagi kerja tak siap, jangan balik. Buat kerja dulu. Cuba tengok gambar-gambar. Itu kat pasar tu kan? Ya, takkan Umar tak ada apa-apa nak beritahu saya. Apa yang boleh beritahu itu je lah saya tahu. Zul. Tak apalah, Cik Mah. Saya rasa saya dah dapat dah apa yang saya nak. Okay.